kat bahagian mana sebenarnya check engine tu buat rosak. Bang, barang Y16 untuk PCO tak ada bang? Ada. Okay, ini ada sebiji Y16. Dia nak buat spek PCO. Okay, bayangkan motor Y16 ni kebanyakannya bukan mak rempit sangat lah pakai, bukan hardcore, tapi nak sedap-sedap rasa. Ini barang dia. Ini exhaust back pressure. Okay, 32mm. Slip on slip on warna hitam. Tengok Umar Racing. Belakang dia nampak, dia besar sedikit je daripada yang standard. Throttle body size 32mm. Punya intake dia dah oval, complete dengan trompet dia. Sini ada cam R1. Okay, untuk spek PCO boleh pakai. Y16 dia datang dengan head tak silap aku 1922. Korang nak potting pun dah okey, nak tukar piston pun okey, tukar blok 62, 63 pun okey. Pakai cam ni boleh. Ni isu yang mantap lah untuk Y16, player Y16. Isu M9 ada auto tune. Yang ini new generation 4-core MCU. Okay, built-in wireless connection, boleh pakai bluetooth. Dan yang paling best, korang boleh control korang punya VVA. Korang nak buka berapa, dia macam VTEC controller. Okay, korang boleh adjust. Lepas tu boleh guna smartphone. Dia ada monitor data real time. Okay, adjustable RPM limit semua boleh. Macam-macam ada backfire ada. Korang nak buat muzik gendang-gendang, bukan RPM lantun je, melantun-lantun muzik pun boleh. Dan isi Y16 ni juga korang boleh tahu kalau ada malfunction dekat motor korang ni. Korang boleh check dia.